Assalamualaikum. Aku baca kat BBC ni, dia kata design in US, made in China. Why Apple is stuck? Cerita dia. Okay, cerita dia macam ni. Bila kita tengok dalam keadaan, aku tak nak baca the whole cerita lah. Tapi, aku tak nak bacakan the whole cerita. Tapi kita bayangkan, hampir semua iPhone yang ada kat label ni, dia orang design kat California. Betul. Itu dia, design kat HQ Apple. Tetapi manufacturing dia, di assembly dia, semua dekat China. Boleh kata hampir semua, hampir majoriti lah, part-part untuk barang-barang teknologi ni dikilangkan dari China sebab satu, buruh murah. Kedua adalah kerana barang-barang dikilangkan di sana. Jadi assembly dia murah dari segi barang-barang part-part untuk dia assembly jadi sebuah telefon, dari segi LCD, daripada prosesor, dari segi transistor dan sebagainya, cerita dia. Jadi kita faham bahawa China ni dikira macam manufacturing hubs untuk boleh katakan hampir seluruh dunia, cerita dia. Sebab murah, cerita dia. Aku tertanya-tanya juga, kenapa dia orang tak buat dekat India, sedangkan India pun murah juga. Kenapa dia orang tak buat dekat Indonesia, sedangkan Indonesia pun murah juga. Dua-dua tu sebabnya adalah kerana pada masa dahulu China ni lah paling murah sekali, cerita dia. Indonesia memang murah, tapi skill worker, pekerja yang tu dari segi education dan sebagainya dia below par. Kalau nak India ni ada banyak masalah dari segi dari segi cakap lah, bahasa lah sebagainya. Lepas tu dia pun banyak cekadak, cerita dia. Okey, balik pada dua-dua cerita, dua-dua negara, kenapa India dengan Indonesia ni, pada aku ialah satu, kestabilan ekonomi, kestabilan politik, cerita dia. Dua-dua negara ni, cerita dia, India dengan China, India dengan Indonesia ni selalu ada kecoh, selalu ada tunjuk perasaan, selalu ada juga mogok, selalu ada macam-macam lah aktiviti-aktiviti yang pelik kan. That's why banyak orang shift to China. Tapi sekarang ni banyak juga orang shifted dia punya kilang-kilang production dia ke Thailand dan juga ke Vietnam. Ada juga yang pergi ke Kamboja, tapi cerita dia. Tapi Vietnam ni sekarang ni cost of living, cost of tinggi juga. Kan? So dia orang pergi ke Thailand. Thailand masih murah lagi, cerita dia. Kan? Dan kenapa juga certain macam Intel dulu datang ke Malaysia pada satu masa dulu ialah tenaga kerja buruh mahir kita banyak. Lepas itu harga murah, cerita dia. Kan? Banyak orang tanya kenapa Pulau Pinang, kenapa Kelantan tak boleh? Problem dekat Kelantan, cerita dia ialah kerajaan Malaysia tak pernah nak fikir nak buat pelabuhan besar bertaraf international dekat Kelantan. Itu je masalah. Lepas tu dari segi sumber air, itu masalah kerajaan negeri lah, cerita dia. Dari segi fasiliti lain tu, itu masalah yang boleh. Tapi pelabuhan tidak ada di Kelantan. Sedangkan Kelantan kita boleh jadi hub untuk semiconductor juga, untuk teknologi juga, cerita dia. Itu, tapi bukanlah aku nak kata. Tapi benda-benda tu memang itu. Jadi sekarang ni bila depa buat dekat China, bila dekat Trump mengenakan tarif dan sebagainya, dia menyebabkan Apple nak pindahkan semua facilities dia, nak pindahkan semua prasarana dan sebagainya ke negara lain, ke negara third party atau balik ke Amerika memang susah. Dia pun pernah buat dekat Mexico. Tapi pernah buat dekat Mexico. Bukan tak kata tak pernah. Pernah juga buat dekat Mexico production dan sebagainya. Tetapi bila kita faham tentang Mexico sekarang ni yang dikenakan tarif oleh Amerika, contoh macam Kanada pun dikenakan tarif yang tinggi, Mexico pun dikenakan tarif yang tinggi. So itulah masalah dengan Amerika. Amerika mengatakan kalau tak datang balik negara dia. Macam mana kilang-kilang semua nak pindah ke Amerika sedangkan gaji minimum dekat Amerika pun mahal. Gila apa dia orang nak pergi buka-buka kilang kat sana, tak logik, cerita dia. Memang tak logik. Jadi tak ada pilihan, cerita dia. Kan? Apa pun tindakan Amerika sebenarnya membunuh diri dia sendirilah. Dan Amerika sekarang ni dia berada dalam keadaan recession, cerita dia. Bila recession dan akan menuju ke arah recession. Dan disebabkan oleh tarif-tarif ni semua. Jadi aku nampak memang bermasalah lah, cerita dia. Kalau kita, ini analisis daripada BBC. Analisis daripada BBC, kalau kau boleh baca dekat bbc.com/news/artikel, bla bla bla, dia punya tu, kau boleh tengok dekat sini. Kau boleh tengok address dia dekat sini. Tu dia, cerita dia. Dan kau boleh tengok apa dia punya penerangan, macam mana, kenapa, sebagainya. Dari segi matematik, sains, dekat China, akademik dia bagus, itu dia.
Tak boleh nak kata apa. Kan? Dia orang dah lama cerita dia. Jadi, tak ada pilihan. Amerika tak ada pilihan. Dan pada aku, Apple tu memang tak boleh nak buat kat Amerika pun cerita dia. Bodoh cerita dia. Okey lah. Assalamualaikum.